Bangun, Abah. Jangan tinggalkan kami semua. Abah. Bangun. Bangun, Abah. Jangan tinggalkan kami semua. Abah. Ini semua salah Alung. Kalau Alung tak susahkan Abah, Abah takkan mati. Sebabkan Abah ni miskin, kita tak dapat nak raya macam orang lain tau. Alung nak Abah buat macam mana lagi, Alung? Abah dah buat macam-macam untuk... Macam-macam apa, Abah? Yang Abah tahu, nak anak-anak pandai, nak anak bijak. Itu je Abah tahu. Alung jangan cakap macam tu. Abah sayang dengan Alung, anak-anak. Dah lah. Anak-anak Abah ni pandai bukan sebab Abah tau. Sebab Excel Hana. Abah tak ada buat apa langsung. Mati je lah Abah macam ni. Abah okey tak? Kenapa Alung tolak Abah? Abah. Bangun. Acik, Abah nak pergi kerja. Acik jaga Ucu baik-baik tau. Abah nak cari duit. Abah janganlah kerja kuat sangat. Nanti Abah sakit macam mana? Abah kerja kuat sebab Abah nak bagi masa depan korang cerah. Abah je yang kita ada. Kalau jadi apa-apa ke Abah macam mana? Jangan cakap macam tu. Acik doakan Abah kuat je. Memang patut buat Abah kerja keras. Dan tu memang tanggungjawab Abah kan? Alung, tak baik cakap macam tu. Hormat sikit Abah. Alung tak nampak semua ni. Setiap titis peluh Abah. Setiap langkah yang Abah gagahkan. Semua untuk kita. Abah kerja sampai tak cukup rehat. Abah simpan setiap ringgit. Bukan untuk diri Abah. Tapi untuk masa depan kita. Abah mungkin tak mampu bagi baju raya mahal. Tapi Abah bagi kita ilmu. Sebab Abah percaya ilmu tu yang akan selamatkan kita. Bila Abah dah tak ada nanti. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Dunia dipenuhi dengan hiasan semua dan sekarang Kalau Alung nak tahu, Abah tak pernah lupakan kita semua. Angah, Abah bukan tak nak beli baju raya. Tapi Abah nak simpan duit ni untuk pelajaran anak-anak Abah. Baju raya tak penting. Apa yang paling penting adalah untuk anak-anak Abah. Semua pandai dalam pelajaran. Pelajarankan segala-galanya. Abah tak nak anak-anak Abah bodoh macam Abah. Sebab tu, Abah tak kisah Abah tak ada baju raya. Yang paling penting Angah dengan anak-anak Abah yang lain pandai sekolah tau. Biar cerah masa depan. Abah tak sayang anak-anak Abah. Kalau baju raya jangan lupa Abah je lah. Abah sayang anak-anak Abah. Alung ambillah duit tabung tu. Buat beli baju raya yang Alung nak sangat. Sebabkan Abah ni miskin, kita tak dapat nak raya macam orang lain tau. Abah dah buat macam-macam untuk... Macam-macam apa Abah? Abah, Alung yang salah. Alung buta. Alung tak nampak semua pengorbanan Abah. Alung fikir Abah tak pernah bagi apa yang kami nak. Rupanya Abah dah bagi segalinya. Sampai nyawa Abah sendiri. Ku percaya